Pernah tak anda terfikir yang dalam diri kita ni ada satu kuasa yang sangat hebat, sifat perikemanusiaan, dan sifat ni sebenarnya mungkin jawapan kepada kesejahteraan seluruh dunia. Ia bukan sekadar angan-angan, tapi satu kuasa yang betul-betul boleh ubah segalanya. Jom kita rungkai sama-sama. Tapi sebelum kita sembang pasal kebaikannya, apa kata kita buat satu eksperimen minda sekejap? Cuba bayangkan, kalau sifat ni hilang dari dunia, terus lenyap, apa agaknya akan berlaku? Apa kesannya pada masyarakat kita, pada planet kita? Inilah soalan besar yang akan memandu perbincangan kita kali ini. Okey, jom kita mulakan dengan bayangan yang paling menakutkan. Apa jadi bila nilai-nilai murni macam belas kasihan dan empati ni mula hilang? Kesannya bukan biasa-biasa tau. Ia boleh merebak macam wabak ke setiap sudut kehidupan kita. Mangsa pertama, planet kita sendiri. Bila kita dah tak nampak alam ni sebagai sebahagian daripada kita, kepupusan flora dan fauna akan jadi makin teruk. Keseimbangan ekosistem yang dah sedia rapuh ni bila runtuh, ia akan terus mengancam kelangsungan hidup kita semua. Lepas tu, keruntuhan ni akan merebak masuk ke dalam masyarakat. Tanpa rasa peduli, sikap pentingkan diri sendiri akan jadi perkara biasa. Orang tak lagi ukur kejayaan dengan kebaikan, tapi dengan berapa banyak harta yang dia ada. Hubungan sesama manusia pun jadi rapuh sebab semua orang sibuk bersaing. Dan di puncak sisi gelam dunia tanpa kemanusiaan ni, kita akan nampak akibat yang paling dahsyat sekali. Bila empati dah tak ada, manusia akan jadi macam barang dagangan. Pemerdagangan manusia, satu jenayah yang bukan saja meragut kebebasan, tapi menghancurkan maruah dan jiwa seseorang. Jadi, inilah gambaran besarnya. Alam yang hancur, masyarakat yang berpecah belah, kekejaman jadi norma, dan yang paling teruk, asas yang mengikat kita semua, kepercayaan dan kasih sayang, hilang entah ke mana. Sebuah dunia yang kita semua tak nak kan? Sekarang, mari kita tengok dengan lebih dekat. Macam mana sebenarnya krisis ni, krisis hilang sifat kemanusiaan, boleh jadi punca kepada masalah-masalah besar di seluruh dunia. Ini bukan lagi isu kecil-kecil, tapi satu rangkaian cabaran global yang berkait rapat antara satu sama lain. Apa yang menarik bila kita tengok jadual ni ialah, kita nampak macam mana semua cabaran ni sebenarnya bersambung. Dalam politik, bila ada penindasan, wujudlah krisis pelarian. Dalam ekonomi pula, sekatan boleh menyebabkan kebuluran. Isu alam sekitar, permintaan untuk haiwan eksotik lah yang jadi punca kemusnahan habitat. Nampak tak? Semuanya berakar umbi dari satu perkara, pengabaian nilai kemanusiaan. Okey, cukuplah dengan cerita-cerita suram. Sekarang, masa untuk kita fokus pada jalan keluar. Fokus pada harapan. Sebab penyelesaian kepada semua masalah tadi sebenarnya ada pada satu konsep yang sangat berkuasa, berperikemanusiaan. Tapi sebelum tu, apa sebenarnya matlamat kita? Kesejahteraan global ni apa? Ia bukan setakat tak ada perang. Ia adalah satu keadaan di mana semua orang rasa selamat, cukup makan, sihat dan hidup di planet yang lestari. Itulah sasaran kita. Dan inilah alat utama kita untuk sampai ke sana, berperikemanusiaan. Ia bermula dari dalam diri, rasa timbang rasa, rasa sayang. Tapi ia tak boleh berhenti kat situ je. Ia mesti ditunjukkan melalui tindakan. Sikap tolong-menolong bukan saja untuk sesama manusia, tapi untuk semua makhluk. Jadual ni tunjukkan dengan jelas macam mana sifat ni boleh kita amalkan. Ia dipecahkan kepada 5 nilai utama. Contohnya, baik hati itu bukan sekadar rasa baik, tapi tindakan memberi bantuan. Nilai kerjasama pula, kita zahirkan dengan sertai misi kemanusiaan. Nampak kan? Semuanya pasal tindakan. Jadi, apa hasilnya kalau kita semua betul-betul amalkan nilai-nilai ni? Cuba kita bayangkan impak positifnya bila setiap seorang dari kita mula bertindak. Bukan lagi sebagai rakyat Malaysia atau rakyat negara lain, tapi sebagai warga negara global. Perubahan besar kan selalunya bermula dengan individu. Orang yang berperikemanusiaan ni, dia menghargai setiap nyawa. Dia ada empati untuk rasa apa yang orang lain rasa. Dia betul-betul cintakan keamanan dunia dan faham betapa pentingnya untuk jaga keseimbangan alam. Dan cuba tengok macam mana ia berkembang. Bila individu hayati nilai-nilai murni, ia akan lahirkan sikap prihatin. Sikap prihatin ni pula akan tolak kita untuk bertindak, untuk membantu. Dan bila ramai orang di seluruh dunia buat benda yang sama, masa itulah keamanan global boleh jadi kenyataan. Ia satu proses yang sangat logik kan? Manfaatnya sangat besar. Kita bukan sahaja lahirkan individu yang lebih beretika, tapi kita sedang membina tapak untuk keselamatan dunia. Semangat kebersamaan sejagat akan makin kuat dan ini secara tak langsung akan mengeratkan hubungan baik antara negara. Setakat ni,
kita dah bincangkan idea-idea yang besar, tapi ujian sebenar sifat kemanusiaan kita ni bukanlah di pentas dunia tau. Ia ada dalam pilihan-pilihan sukar yang kita kena buat setiap hari. Jom kita tengok beberapa dilema yang betul-betul menguji kita. Cuba bayangkan, anda ada di persimpangan ni. Sebelah sini, tanggungjawab anda adalah untuk bina rumah untuk orang yang memerlukan untuk jana ekonomi. Sebelah sana pula, projek itu akan musnahkan sebuah hutan, satu-satunya habitat untuk spesies terancam. Pilihan mana yang lebih berperi kemanusiaan? Bantu manusia hari ini atau lindungi alam untuk generasi akan datang? Bukan soalan yang senang nak jawab. Atau macam mana pula dengan dilema yang lebih peribadi ni? Anda seorang pegawai perubatan dalam misi kemanusiaan, beribu batu jauhnya dari rumah, sedang sibuk selamatkan nyawa mangsa bencana. Tiba-tiba, dapat panggilan cemas, ahli keluarga terdekat anda kemalangan teruk. Mana satu keutamaan anda? Sumpah anda pada kemanusiaan atau tanggungjawab anda pada keluarga? Pilihan macam ni lah yang betul-betul menguji siapa diri kita sebenarnya. Jadi, inilah poin paling penting. Sifat berperi kemanusiaan ni bukan sesuatu yang pasif. Ia bermula dengan nilai dalaman macam kasih sayang, lepas tu ia membentuk sikap prihatin dan yang paling mustahak, ia mesti diakhiri dengan tindakan. Tanpa tindakan, nilai-nilai murni itu hanyalah idea yang tergantung. Maka, kita akhiri perbincangan ni bukan dengan jawapan, tapi dengan satu soalan untuk anda. Lepas dah faham semua ni, apakah satu tindakan berperi kemanusiaan, tak kisahlah sekecil mana pun, yang akan jadi pilihan anda seterusnya. Sebab perubahan global yang hebat tu, ia tak pernah bermula dari atas. Ia sentiasa bermula dengan pilihan pribadi kita. Bermula dengan anda.